Bersama Captain Tarik. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Usah kau berpura-pura. Armada. Armada. FYP. Membawa kita ke pesona dunia teroka. So, hai korang. Hai korang. Hai korang. Welcome back to Disclaimer. Mungkin video ni kita akan letak dekat YouTube. Jadikan kenangan. Alright. Paling kita buat apa kat atas track malam-malam ni? Hari berapa bulan 30. 30 bulan 1 2026. Tahun terakhir kat UMT. Oh awal-awal dah sedih dah. Awal dah sedih ni. So, kita pakai baju Ramadan ni. Okay, okay, kita nak start dari mana dulu? Lesson 1. Tanya lah. Alright. Untuk kau kan. Permulaan lah. So, kita dah 5 sem. Kita dah 5 sem dekat UMT. Daripada sem 1 sampai sem 5. Permulaan. Daripada awal masuk, pertengahan masuk, sampai sekarang. Sampai kita sekarang tengah final. Soalan dia? Soalan dia, apa yang kau rasa dan mungkin apa yang kau akan rindu lah. Dan mungkin kalau boleh putarkan balik waktu, apa yang kau akan buat dan apa yang kau akan perbaiki. Bagi aku sem 1 cerita lah setiap sem. Sem 1 Jadi cerita setiap sem lah. awal kenal semua orang macam biasa. Sebab aku kan budak yang lain daripada lain sikit kan. So sem 1 tak ramai nak rapat dengan aku. Sebab I'm too aggressive, too friendly, Monster, too monster. annoying, too monster untuk semua orang. Mungkin masa tu lelaki je kot terima aku, yang perempuan kurang sikit. Jarang. But aku boleh atasi benda tu dengan ajak orang pergi makan, ajak orang pergi latah, bersukan, Volleyball. main VB malam-malam, ramai-ramai. Masa tu semua duduk dalam lah. Masa tahun 1. Masa tu memang macam cakap it's a tough moment lah. Faham tak? Macam kau nak build up satu connection dengan orang yang memang totally kau tak kenal. Memang totally tak kenal. So it bit tough lah. But aku okay. Aku boleh handle benda tu lah, tak ada masalah pun. So naik semester 2 okay, dah rapat dah, semua dah rapat. Boleh pergi lepak sekali, malam boleh makan sekali, study sekali, semua sekali. Limbung tu penuh kita orang lah. Hampir tidur kat situ. Agak lama sangat. Pagi, dari malam sampai ke pagi besok nak exam. Study memang pasal. Betul. Time Tapi tu lah masa- kepala 3 semuanya. Masa tu semua support each other lah. Maksudnya kita orang kan ada santuni community tu. Masa tu hectic. Betul-betul hectic lah. But
Okay, no problem. Naik semester 3, okay. Nampak dah ada yang nak gaduh lah, ada yang nak ni lah, itulah, ini ada yang tak ngam lah. So mostly bukan lelaki lah, ceritanya perempuan. Tapi sebagai seorang yang, so aku bukannya ketua batch awalnya, but aku dipilih doktor untuk jadi ketua batch. So aku okay je, tak ada masalah. So aku rasa macam SEM 3 tu aku banyak miss lah, sebab SEM 1 tahun 1 tu aku banyak miss. Lepak pun, aku lepak masa awal semester je. Semester kedua tu aku berjarang lepak sebab sukma kan. Busy. So memang tak tahu apa yang jadi, sedar-sedar ni gadungan tu, itu gadungan ni. Sedih. Sebab ya, kau bina hubungan, sedar-sedar bergaduh, tu, ni, so tak best lah. But end up aku rasa macam kena buat sesuatu, aku nasihat orang tu, nasihat orang ni, tap. Okay dah, Alhamdulillah. Naik SEM 4 pun adalah gaduh-gaduh sikit. But biasalah manusia. Kadang kau rasa diri kau terlalu baik pun payah juga. Rasa terlalu jahat pun payah juga. Sedang-sedang je. Tapi Alhamdulillah lah, naik SEM 4 semua dah nampak matang sikit. Naik SEM 5, okay, SEM terakhir ni, second terakhir. So nampak lah masing-masing dah tak sabar nak pergi intern, tak sabar nak pergi belajar, kan? Tak. Sebab yelah, penat belajar, penat. Faham. Masing-masing ada penat masing-masing. Aku pun penat bersukan, penat tu, penat ni. Orang tu mesti penat ni, penat tu, penat ni. Kita tak tahu kan situasi orang kan. So apalah, enjoy je lah. So antara benda yang aku rasa kalau boleh reverse time, aku nak datang balik is bila first masuk sekali. Sebab Tapi time tu ramai tau yang tak suka kau. Ramai yang dia lagi waktu MJM, satu UMT satu batch kita lah. satu batch tak suka. Satu batch tak suka. Sebab Ada yang aku bising. too loud. Suara terlalu kuat dan annoying. So aku faham je benda tu. But masa tu aku lagi, walaupun dalam keadaan orang tak suka aku lagi dah banyak nampak senyuman banyak pada SEM tu. Pada tahun tu aku nampak lebih banyak senyuman daripada SEM-SEM lain. Senyuman yang bukan kau buat-buat, kau memang betul-betul tersenyum. Maksudnya kau memang tak ada problem. Kan? Assignment siap ngam, okey, makin rimak cantik apa semua. Tak perlu nak fikir isu itulah, inilah. Masa tu semua tak ada aktif sangat nak masuk kelab-kelab ni. Naik semester lain tu ramai nak masuk kelab-kelab lah, yang biu-biu lah. Tapi memang aku rasa tahun 1 is benda yang aku rasa kalau boleh diputarkan, tahun 1 adalah tahun yang aku nak putar balik lah. Walaupun kena patah balik kan masuk tahun 1 kan. Tapi aku rasa tu momen yang Kan tak boleh nak. tak boleh nak lupa lah. Macam mana orang-orang lain slow-slow boleh rapat dengan aku. Dia duduk, tahu tak, mulut sekasar-kasar orang. Mana ada orang nak kawan. Dah lah kasar, bising. Tak ada insurans. Insurans memang dah expired, tak renew punya. Tapi masalahnya satu UMT dengan kau. Tapi Alhamdulillah. Kita tak perlu tunjukkan diri kita yang terbaik. Kita buat apa yang terbaik masa tu je. Tak perlu nak tunjuk, I'm the best, I'm tu, I'm ni. Tak. Jadi je diri sendiri. Lama kelamaan orang mula terima. Orang terima tak terima itu masalah orang. Kita dilahirkan menjadi insan yang macam mana perwatakan kita dicipta, sifat kita dicipta. Jadi teruskan je. Jika ada silap ke arah lain, kita perbaiki. Kalau tak ada, teruskan je. Tu je. So, tu je lah momen dia. Tapi, paling best pergi latar lah.
Sebab aku Satu. selalu organize kan benda tu. Jom ni, jom tu. Miau. Nak masuk juga ke? Kucing UMT. Kucing yang bontot tak. Pergi sana kot kucing. So dia kot. So kau? So kalau macam aku. Soalan yang sama ke? Soalan yang sama je lah. Okay, kalau aku lebih kurang yang sama lah. Paling-paling banyak momen pun tahun 1 lah. Sebab kita semua happy. Kita gelak. Faham tak? Gelak tawa kita tu kita dah tak dapat dah Sem ni sebenarnya. Sem ni banyak penuh dengan kau faham tak macam nak describe Sem ni punya? Dia bukan macam kau jangan bersin-bersin dekat suara aku. Bukan macam tahun 1 lah. Sem 2 even kita dah penat dengan assignment semua pun kita still boleh enjoy. Kita still boleh makan sekali. Okay, first point kenapa aku pilih dekat Kompleks Sukai untuk buat podcast ni sebab ini sebenarnya tempat kita orang berkumpul. Tempat di mana malam-malam kita duduk tengok bintang bareng ramai-ramai. Kat sini dah kita satu armada buat TikTok, berlari sama-sama untuk hari sukai emosi. Yang aku buat ni. So macam benda tu sebenarnya dah tak dapat recap. Macam lepas tu kalau banyak-banyak pun itulah macam kau cakap Sem 1, Sem 2 kita jadi banyak berubah sebenarnya bila kita dah naik tahun 2. Sem 3 tu sebenarnya dah start ada jurang antara kita semua. Dia terasa sebenarnya untuk aku lah sebab aku ada dalam situasi tu. Terasa sebab benda kecil sebenarnya dah effect satu batch. Benda kecil je sebenarnya dah effect satu batch. Tipu lah kalau aku cakap aku tak rindu. Tak rindu momen tahun 1 yang sebenarnya mungkin kita boleh cuba balik untuk dapatkan tapi aku tak rasa semua orang akan macam ni cakap lah nak bagi kerjasama. Dia tak boleh nak macam contoh kalau aku dengan Faris je nak kena korang jom lah kita pergi ni sebab macam bila aku dengan Faris ajak pergi Latar pun certain people maksudnya macam orang yang sama je pergi tapi orang yang zaman waktu Sem 1 kita awal-awal pergi ramai-ramai tak ada. So benda tu sebenarnya rindu. Kadang-kadang kita orang ajak bonding bukannya sebab nak menghabiskan masa nak lepak. Betul lepak. Cuma macam itu lah momen yang kita sebenarnya akan berapa lama je lagi kat sini. Akan rindu. Kita lagi 1 sem je. Lepas ni semua dah pecah dah. Kau pergi Perak, kau pergi Johor, kau pergi Pahang, kau pergi ni, kau pergi Penang. Lepas tu nak jumpa lagi sekali tak tahu bila. Nak jumpa tu mungkin kita boleh buat. Tapi bukan macam zaman nakal kita sekarang. Agak Kita bukan kat zaman nakal kita, zaman half matured, half immature kita. Kan? Takkan dapat. Lepas tu masing-masing busy FYP kan. Kita boleh buat apa lah. tapi kalau kan time buat video ni akan ada kat time leader. Anda kata nanti tu boleh je buat bonding. Tapi kau percaya tak ni Faris? Kalau untuk course lain, untuk group lain, orang cakap makin kita dah nak habis, makin kita rapat. Tapi kau tak rasa ke macam kita punya situation macam berbeza? Makin kita dah nak habis sebenarnya makin berenggang. Terbalik sikit lah. Bukan semua tapi certain orang tu memang nampak lah. Tapi it's okay. Itu pilihan masing-masing. Sekarang ni kehidupan kau tak boleh nak. Sebenarnya kau tak boleh nak. Aku tak boleh puaskan kau, kau tak boleh puaskan aku. Jadi ikut akulah nak menyendiri. Mungkin macam tu. So siapa-siapa pun it's okay. Buat je apa yang kau nak buat. Tak ada masalah. Kau nak berjauh ke, kau nak makin rapat ke, kita tahu kita masuk sekali, keluar pun sekali, kita combo sekali. Tapi kita takkan berada di tempat yang sama sekali lagi. Kita takkan dalam satu kapal yang bernama Armada untuk sekali lagi. Sebab once nanti kapal ni akan berlabuh juga. Berlabuh dan semua orang akan pergi ke tempat masing-masing bila sampai. Oh, rasa sedih sikit. Kau tak rasa sedih? Lama dah. Kau tak rasa sedih ke bila
Kan kita kan nak buat ni kan. Kau tak rasa sedih ke bila kita nak recap balik zaman-zaman Sedih daripada lah. first sem? Yang buat bond tu siapa? Gila tak sedih. Tapi enjoy je lah, macam aku cakap lah. Benda ni pilihan. Aku sebab memang jenis orang yang kuat berkawan. So ya, nak tak nak aku kena terima benda tu. Sebab aku daripada kawan yang berkelompok besar, ending at the last, kawan-kawan aku yang ada dekat rumah pun bukannya semua rapat dah. Daripada kumpulan yang dah berpuluh-puluh ramai kawan-kawan lepak sekali, sekarang pun tinggal sikit je. Aku rasa dah benda tu. So aku rasa macam it's okay, tak ada masalah. So masing-masing haluan yang dipilih adalah berbeza. Mungkin aku tak suka kerja-kerja yang di office. Aku ke tempat yang operate benda tu. Orang ni suka di office, dia di office. Orang ni pergi ke sana ke sini. Aku mungkin sedih tu sebab satu, sebab berpisah lah. Sebab aku tak boleh nak, aku tak boleh kacau kau dah nanti. Aku tak boleh kacau adik dah nanti. Aku tak boleh kacau Mimah dah. Siapa yang nak kacau korang? Nanti bila motor tayar pancit, siapa? Mojek dah tak ada dah masa tu. Masa tu dah kena panggil kau punya supervisor kat tempat kerja. Kalau supervisor layan. Kalau supervisor layan. Kalau supervisor layan. Kalau tak layan, bengkel lah. Masa lepas tu nanti bila dah kerja ke apa semua, apa-apa jadi kat kau, tak ada orang nak bebe dah. Janganlah. Paling-paling mak ayah je. Ya weh. Benda tu lah, benda tu yang aku akan rindu sebab sejenis kawan-kawan eksotik ni ada dekat sini je. Aku tak rasa nanti kalau aku dah kerja, aku akan jumpa dia orang. I mean manusia macam Faris. Barang rare. Semua benda boleh buat. Apa je tak boleh buat. Gila kot. Memang nak cari susah. Kau pula kucing. Barang rare ni, aku berani cakap sekarang mungkin nampak dia kental kan tengah bercakap ni kan. Jadi korang tengok lah hari kejadian, I mean dinner nanti. Cameraman, tolong kamera fokus dekat Faris sebab time tu lah air matanya rare tu akan keluar. InsyaAllah tak. InsyaAllah tak. Abang kental punya, kental kenyal padat. Cameraman, tolong get ready So macam kelang untuk engkau kata-kata. I mean so ada benda lagi yang kau rasa kau nak recap? I mean the best moment untuk kau ataupun tak ada sangat weh, sebab aku kan selalu ke Sukma kan. Selalu benda tak tu ada. lah sebenarnya yang kau miss. Aku miss banyak sebab aku banyak pergi ke Sukma, pergi training. So aku banyak moment tu dalam kelas je. Sebab ya kau tahu kan, kelas tu tanpa aku bukan kelas. Setuju? Sebab krik. Tak ada orang yang nak mulakan, nak borak dengan doktor pelik-pelik, buat benda pelik-pelik, tak ada. Aku seorang je. yang nak kacau Mima, Macam Mima. Masriah. Yang memang nak kenakan orang je kerja. So korang nanti dah kerja kan, ni nasihat lah sebagai orang yang dah pernah kerja banyak tempat kerja. Nasihat aku, bila berkawan tu hati-hati. Bila bercakap hati-hati. Apa yang kita nak buat, fikir banyak kali. Jangan rasa kita betul. Tak semua benda yang kita rasa betul tu betul di orang lain. Kau kena berada di sudut orang juga. Kau tak boleh berada hanya di sudut diri sendiri je. Memang kita tak boleh puaskan orang lain, tapi apa salahnya kalau kita cuba memuaskan, kan? So tak ada masalah pun. Nanti kalau dah kerja, dah intern, ingatlah apa yang nasihat-nasihat doktor dah bagi. Kau belajar, Dr. Rudy selalu nasihat.
Dr. Azafi. Walaupun masa tu memang doktor bagi nasihat kau macam Tak ada dia apa ni. dia yang tiba-tiba memang lah masa tu sama-sama. Tapi masa dah kerja nanti baru kau teringat apa yang doktor cakap. Betul. Ah. Ni yang doktor cakap ni. Sebab aku dah alami fasa bekerja yang kerja betul-betul kerja. Kerja memang kau kerja pot kan. Kau tahu kerja berat. So aku memang dah pernah kerja berat. So aku tahulah situasi, environment dia macam mana. So jangan cepat melatah lah. Kau mungkin masa-masa tu mungkin kau akan shock kejap. But cepat-cepat adapt dan kembali ke posisi asal kau. Jangan kau tersempang, kau terikut orang. No, jangan. Aku tak nak dengar ada kawan-kawan kacik isap dadah. InsyaAllah tak tu. Macam bapak aku asyik cerita kawan dia kat mati isap dadah. Tak nak lah dengar macam tu. Aku tak nak cerita anak-anak aku macam tu. Aku nak cerita tu kawan papa, CEO. No. Amin. Kan sedap sikit ni kawan bapak tu kantor isap dadah. Kau jangan isap dadah. Takkan nak bagi nasihat macam tak sedap lah. Kawan bapak tu CEO tau. Awak jadilah macam tu. Nak cerita macam tu lah. Jadikan contoh teladan. Jangan. Ingat. Berkawan biar beribu. Tapi kita kena pandang kualiti lah. Yang beribu tu tak semua berkualiti. But yang tak berkualiti tu bukan maksudnya yang tak bagus. Dia ada bagusnya. Daripada dia lah kita belajar untuk perbaiki diri kita. So nanti dah kerja, ingat apa yang doktor nasihat. Apa yang aku cakap ni, apa yang kau pernah belajar dalam universiti ni, kau nak hidup macam mana kucing, kau duduk je lah. Apa yang kau dah belajar daripada kau buat program apa semua, kau nak marah orang, kau nak tu nak ni, aku salah, aku betul. Masa tu kau fikir balik. Memang hidup ni bukan untuk memuaskan hati orang, tapi tak salah jika kita cuba memuaskan hati orang. Ingat. Junior-junior pun boleh je ambil benda ni. Ambil je, tak ada masalah. Doktor-doktor semua baik. Betul? Garang-garang tu biasa-biasa. Garang tu biasa. Marah tu pun biasa. Orang cakap Tak ada guru yang 100% awak ni, awak tu, awak ni, tak ada. Mesti ada backing. Orang cakap marah tu tanda sayang. Kalau tak sayang, tak ada Dia tak marah. marah. Contoh macam Mama Rudi, selalu marah kita orang Tobat. berdua. Muka kita orang dua je. Kau ni Faris, kau ni Faris. Awak ni sampai doktor pun trauma kalau aku tidur. Tapi itulah orang cakap hidup lain. Tapi masa-masa degree ni enjoy lah. Pada junior tahun 1, create more memories with your friends. Jangan jadi macam kita orang lah. Kumpul sebab korang tahun 1, tahun 2 korang takkan rasa tau. Macam kita orang dulu lah. Lambat lagi ni. Betul. Lambat lagi. Kau tunggu kau naik tahun 5. Sem 5. Kalau setengah orang, kalau apa yang aku tengok lah, lepas segi kawan-kawan kita, sekarang hujung-hujung dah mula rasa dah. Sebab tinggal lagi berapa bulan je kita orang kat sini. Betul. Kalau siapa yang intern dekat Terengganu, boleh je datang kat sini. Datang melawat ke, datang apa kan. Contoh, kalau siapa yang dapat jauh, nak datang sini macam susah. Tu Basarudin tu. Jauh tu nak terbang Sabah ke Terengganu balik. Jadinya ada yang setengah masuk sem 5 dah mula rasa dah tak lama dah ni. Tinggal lagi 2 sem. Sem ni, sem depan. Ni lah masanya untuk create memories. So Armada, kalau boleh sebelum kapal kita berlabur, why not kan? For the last time. Lepak ramai-ramai. Betul, FYP kita boleh lari. Agak Tapi siapa kita yang cari waktu untuk kita lepak ramai-ramai. Sebab takkan nanti kau nak cerita kat anak kau nanti, tak ada aktiviti sangat pun dekat UMT. Kan bosan tu. At least kalau boleh satu sem yang terakhir ni kan,
kita buat benda nakal sama-sama ke. Betul tak? Yang bukan setakat kita jadi memori. Dengan doktor-doktor. Oh, best armada dulu. Pening kepala aku. Kita nak jadikan benda macam tu. Kalau tak nak yang baik, kita boleh kena akal sikit. Contoh. Dia So, contoh. contoh je. Sebab last time dah kan. So, ada kata-kata untuk doktor. Doktor. Para-para lecturer. Untuk doktor, terima kasih sebab terima dan ajar saya sepanjang saya berada dekat UMT ni. Saya minta maaf segala kenakalan saya, mulut saya yang terlepas ni. Terlepas memang tak sengaja. Tobat kau bau. Janji tak cakap dah. Memang takkan cakap dah. Memang terlepas. Saya minta maaf dari hujung rambut saya yang tak berapa nak panjang ni sampai kuku kaki, tapak kaki semua. Saya minta maaf je tu. Sebab saya rasa saya banyak buat salah. Daripada segi pertuturan saya, tingkah laku saya. Tapi saya cuba jadi diri saya, dah berubah sikit jadi baik, tapi itulah susah. Sebab originally memang tu kan, macam Dr. Rudi cakap, pening lah aku nak tengok kau ni. Macam tu. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya harap doktor tak lupa saya. Bila saya datang nanti, tiba-tiba saya datang FPM, tak ada doktor. Ni siapa? Aku tak rasa doktor akan lupakan kau. Doktor akan terus, Faris. Macam tu, saya nak macam tu. Saya takut je doktor lupa. Doktor Azafi tu. Mana tahu. Lupa-lupa. Doktor, jaga makan, jaga minum. Ingat. Jangan dah sakit-sakit ni. Jangan seafood sangat. Shell out. Melampau. No. Makan makanan apa yang sihat. Kadang-kadang boleh. Jangan selalu. Yang penting spek ubat. Jangan itu nanti hujung-hujung. Ayat bapak saya lah. Apa? Ubat ada. Ayat bapak saya. Memang itu ayat dia waktu kita gipat. So hati-hati di mana pun doktor berada, kawan-kawan, hati-hati apa yang dibuat. Semoga semua sihat-sihat selalu dan bahagia, hidup tenang dan dipermudahkan urusan walau di mana pun juga. Gitu. Habis dah. Habis. Saya pula. Untuk doktor, untuk semualah, terima kasih sebab dah ajar saya, ajar kawan-kawan saya selama 6 sem, termasuk sem ni lah. Saya minta maaf juga kalau apa orang cakap, saya punya nada bersuara buatkan doktor terasa. Kalau yang awal-awal kenal saya dulu, saya tahu mesti ada doktor terasa dengan cara saya bercakap semua tu. Saya minta maaf. Ada buat doktor-doktor, para lecturer semua terasa dengan saya. Terima kasih sebab dah ajar kerasnya kehidupan ni. And kepada Mama Rudi, saya minta maaf sebabkan doktor memang dah trauma dengan kalau saya dah terlajak tidur semua-semua tu. Doktor sampai sekarang Gagal. doktor sampai sekarang kalau nak ajak jumpa, kau jangan terlajak. Okay doktor, Dr. Azafiz, kalau lah macam saya ada buat terasa, saya minta maaf doktor. Kadang-kadang dengan mimik muka saya kadang stres. Tertanya-tanya, tapi mungkinlah setengah orang ingatkan saya tengah marah orang, tengah judge orang, tapi tak, memang muka saya memang macam ni. Tapi saya tak judge for semua tu. Untuk kawan-kawan lah, termasuk dengan yang sebelah, aku minta maaf kalau aku ada buat salah. Aku ada terkasar bahasa. Aku buat korang rasa macam aku je betul, korang totally salah. Aku minta maaf kalau antara yang pergaduhan antara kita mungkin berpunca daripada aku, ataupun kata-kata aku yang buatkan korang terasa semua jarakkan diri daripada aku. Aku minta maaf. Kalau boleh untuk last sem ni,
kita jadi macam dulu balik. I mean, even macam dulu balik pun new series, new edisi lah, edisi terbaru kita. Mungkin yang lagi baik dan menganggapkan keruh tu sebagai pengajaran hidup untuk kita. Yang mematangkan lagi kita. Dan tu dulu kot. Yang untuk junior, semoga maju jaya. Bye.